juga Din KBNCC akan bertemu APEC dan juga Abang Sempoy di RCC. Table 82, seterusnya table 83 Badri dan juga Inseng dari KKP akan bertemu Ardi dan juga Daus UTC Mara CRCC. Table 83 Badri dan juga Inseng KKP akan bertemu Ardi dan juga Daus UTC Mara CRCC. Table nombor 83 seterusnya table nombor 84 Ayub dan juga Madi dari MNHCC akan bertemu Kari dan juga Naim TJCC Amatos. Table 84 Ayub dan juga Madi MNHCC akan bertemu Kari dan juga Naim TJCC Amatos. Table 84. Okey, boleh teruskan. Okey, panggilan untuk Amerlis TKCC bot 28. Anda diberi masa 5 minit saja. Amerlis TKCC meja 28. Perlawanan seterusnya di meja 85. Alfa Rizki dan Antara Zika KCLK KS menggunakan penama akan letak Mancina dan Mahmud PJS di meja 85. Alfa Rizki dan Antara Zika KCLK KS 56 akan letak Mancina dan Mahmud PJS di meja 85. Di meja 86 Ijam dan Faris PCA akan letak Abanso dan Syasha di QCC. Ijam dan Faris PCA akan letak Abanso dan Syasha di QCC di meja 86. Di meja 87 Syafiq dan Zizi Mara akan letak Syahrin dan Aklaka PCC Warisan. Syafiq dan Zizi Mara akan letak Syahrin dan Aklaka PCC Warisan di meja 87. Di meja 88, Nazmi dan Rafi, Karen Johor akan tambah GP dan Syam, OTC 24. Nazmi dan Rafi, Karen Johor akan tambah GP dan Syam, OTC 24 di meja 88. Di meja 89, Ini dan Fazil, PPG akan tambah Hanafi dan Cabi, MBSJ. Ini dan Fazil, PPG akan tambah Hanafi dan Cabi, MBSJ di meja 89. Di meja 90, Anas dan Isra, CCC akan datang Botak dan Mubin, CFCB. Anas dan Isra, CCC akan datang Botak dan Mubin, CFCB di meja 90. Di meja 91, kumpulan FF, Hatta dan Poji, Putra Sisi akan Carlos dan Kamamau, Nopot. Hatta dan Poji, Putra Sisi akan datang Carlos dan Kamamau, Nopot di meja 91. Di meja 92, Najmi dan Maliki, MDSJ akan datang Iji dan Apik, TRCC. Najmi dan Maliki, MDSJ akan datang Iji dan Apik, TRCC di meja 92. Panggilan untuk Cik Iman TJCC Amatos, sila berada di meja 45 dengan keadaan segera. Cik Iman TJCC Amatos bot 45. Perlawanan seterusnya di meja 93, Nizam dan Boy Mara akan datang Nara dan Nariza, FGCC. Nizam dan Boy Mara akan datang Nara dan Nariza, FGVCC di meja 93. Di meja 95, kumpulan G Black Akun, Tok Panjang Anak Tani akan datang Komeng dan Zaidi, Tiara Butterfingers. Black dan Akun, Tok Panjang Anak Tani akan datang Komeng dan Zaidi, Tiara Butterfingers di meja 95. Abang Soundman, saya nak tutup lampu ni bang, silau bang. Tutup tak apa. Ni lampu spotlight ni, tembak atas ni. Pengadil seorang Tolong. bawa timbang meja 96. Okey, terakhir di 96 dah adalah meja pengadil, tolong. Meja 96 tolong uruskan. Okey, panggilan untuk Sharman Haziq RPCC, sila ke meja 44 dengan keadaan segera. Sharman Haziq RPCC, meja 44 dengan keadaan segera. Okey, dah boleh jalan lah. Yang mana ada masalah sila angkat tangan je. Minta pengadil tolong berada di dalam gelanggang.
Minta tolong kawan-kawan yang dengar nama kawan-kawan yang dipanggil, tolong bagi tahu Kami kalau boleh tak nak walk over, tapi dah tak ada, nak buat macam mana? Okey, bot 27 diminta Along Angah Dipau. Sila datang ke bot 27 segera, lawan anda sedang menunggu. Along Angah Dipau, bot 27. Meja 50 site Mokhtar MNHCC. Sila datang ke meja 50 segera. Site Mokhtar MNHCC, bot 50. Panggilan kedua untuk Ayub dan Madi daripada MNHCC. Sila ada di meja 84. Ayub dan Madi MNHCC. Sila ada di meja 84. Lawan sedang menunggu. Panggilan kedua untuk Badri dan Insan KKP. Sila ada di meja 83. Lawan sedang menunggu. Badri dan Insan KKP. Sila ada di meja 83. Lawan sedang menunggu. Panggilan untuk Luxin TJCC Tiara, bot 74. Sila ke meja 74 untuk Luxin TJCC/Tiara daripada grup EE. Panggilan kedua untuk KL dan Faris RGK Tanjung. Sila hadir di meja 79. Lawan sedang menunggu. KL dan Faris RGK Tanjung. Manajemen GK, ramai kan hantar tolong. Manajemen GK ni di meja 79. Lawan sedang menunggu. Okey, lawan juga sedang menunggu di bot 86 Abang Zul Sasha DQCC. Sila hadir segera. Bot 86 Abang Zul Sasha DQCC. Panggilan untuk pasukan KKP. Saya rasa KKP ni ada. Tolong Farhan dan Faiz KKP. Sila ada di meja 76. Ni Romli tak sabar dia kata ni. Farhan dan Faiz dari KKP. Ni Cik Romli kita tak sabar dia kata. Tak jumpa. Ini apa tahu? Final call for site Mokhtar MNHCC. Panggilan terakhir site Mokhtar MNHCC. Bot 50. Sekiranya 5 minit tiada, dikira disqualify Panggilan terakhir. Okey, panggilan baru, maaf Perlawanan seterusnya kumpulan G. Kimi dan Adam UTCC akan bertemu Mati dan Dani VVIP Uda CC di meja 11. Kimi dan Adam UTCC akan bertemu Mati dan Dani VVIP Uda CC di meja 11.
Panggilan kedua untuk botak dan mubin CFCB. Sila hadir di meja 90. Lawan sedang menunggu botak dan mubin CFCB. Sila hadir di meja 90. Lawan sedang menunggu. Panggilan kedua di meja 95. Komandan Zaidi Tiara Butterfingers. Sila hadir di meja 95. Komandan Zaidi Tiara Butterfingers. Sila hadir di meja 95. Kawan-kawan daripada Tiara tolong cari kawan anda. Panggilan terakhir untuk bot 27 Alung Angah di Paus. Panggilan terakhir untuk bot 27 Alung Angah di Paus. Anda ada masa 5 minit. Sekiranya tiada, kita kira disqualified ya. Panggilan untuk Nikmat meja 78. Nikmat meja 78. Panggilan terakhir untuk Syarman dan Aziz RPCC. Sila hadir di meja 44. Panggilan terakhir untuk Syarman dan Aziz RPCC. Sila hadir di meja 44. Anda diberi masa 5 minit daripada sekarang. Panggilan terakhir untuk Luke dan Sens Tiara TJCC Tiara. Sila hadir di meja 74. Anda diberi masa 5 minit daripada sekarang. Luke dan Sens TJCC Tiara. Panggilan terakhir 5 minit daripada sekarang. Jika tak sampai, kita akan walk over. Juga panggilan terakhir untuk Abang Zul dan Syasha DQCC. Sila hadir di meja 86. Abang Zul dan Syasha DQCC. Sila hadir di meja 86. Panggilan terakhir 5 minit daripada sekarang. Panggilan terakhir untuk botak dan mubin CFCB. Sila hadir di meja 90. Anda diberi masa 5 minit daripada sekarang. Botak dan mubin CFCB. Sila hadir di meja 90. Anda diberi masa 5 minit daripada sekarang.
Panggilan terakhir untuk Ayub dan Madi MNACC. Sila ada di meja 84. Lawan sudah menunggu. Anda diberi masa 5 minit saja. Ayub dan Madi MNACC. Sila ada di meja 84. 5 minit masa diberi. Panggilan terakhir untuk Komandan Zaidi Jara Butterfingers. Anda diberi masa 5 minit daripada sekarang. Komandan Zaidi Jara Butterfingers, sila ada di meja 95. Anda diberi masa 5 minit daripada sekarang. Sekali lagi saya mohon, mana ada kawan-kawan nombor telefon ke nak pergi isap rokok ke apa ke, saya mohon sekali lagi berikan nombor telefon ke. Lihat, tengok table 50. Sini ada slip kat sini. Sebab panggilan dah panggil lebih daripada 10 minit. Okey, Abang Uli dan TS, Abang Uli, Abel dan Uli, TSCC, boleh datang ke meja roster sebentar. Abang Uli dan TS, Abang dan Uli, TSCC, sila ada di meja roster sebentar. Abeda Uli TLCC, Abeda Uli TLCC. Perlawanan seterusnya di bot 74, Grup GG, Rashdan dan Johan daripada BTN menentang Zali dan Ajib daripada AU3CC. Sekali lagi di bot 74, Rashdan dan Johan daripada BTN menentang Zali dan Ajib daripada AU3CC.
Okey, pengumuman kepada sesiapa yang telah kalah di pusingan pertama, kita adakan loser pool berbayar. Hadiah Johan RM1,000, naib Johan RM500, tempat ketiga dan keempat RM250, tempat kelima hingga ke-8 RM120, 9 hingga ke-16 RM60. Yuran penyertaan loser pool berbayar sebanyak RM40 satu regu. Sekiranya ada yang berminat, boleh mendaftar di sebelah kanan sebelah meja urus sedia. Terima kasih. Panggilan untuk Encik Midun dan Acong PCC Warisan boleh datang ke meja urus sedia. Midun dan Acong PCC Warisan, sila ada di meja urus sedia. Abang Alim, ada tak? Abang Alim, PCC, ada tak? Midun dengan Acong. Tak ada pun Abang Jo pun boleh. Midun, siapa? Acong. Perlawanan seterusnya di tabel 3, Toling dan Fahmi daripada Regimen GK/Tanjung menentang Hisham dan E daripada EBCC. Di bot 3, Toling dan Fahmi daripada Regimen GK dan Tanjung menentang Hisham dan E daripada EBCC. Tabel 3. Okey, kepada pasukan yang telah membayar yuran tapi nak receipt, boleh minta di meja urus sedia ya. Tapi jangan minta sekarang, lewat-lewat sikit. Jadi kita akan sediakan receipt.
Perlawanan seterusnya grup GG, Jane dan Maskirin dari PTA akan bertemu dengan Yan dan Anto dari Mara, meja 90. Diulangi sekali lagi, grup GG pusingan pertama, Jane dan Maskirin dari PCA akan bertemu dengan Yan dan Anto dari Mara, meja 90. Lawanan seterusnya, Tanam dan Isa dari Lipau akan bertemu dengan MK dan Memori, Desa Pandan, meja 49. Perlawanan seterusnya, Lux dan Sin, TJCC Jara akan bertemu dengan Midon dan Acong dari PCC Wansyah, meja 86. Diulangi sekali lagi, Lux dan Sin, TJCC Jara akan bertemu dengan Midon dan Acong, PCC Warisan, meja 86. Perlawanan seterusnya, grup H, Farhan dan Fahmi, PCA akan bertemu dengan Abah dan Jenal, Barakah BCC, meja 30. Diulangi sekali lagi, grup H pusingan pertama, Farhan dan Fahmi, PCA akan bertemu dengan Abah dan Jenal, Barakah BCC, meja 30. Perlawanan seterusnya, grup GG, Karino dan Zari dari CCPP akan bertemu dengan PP dan Mali, Sempoi di RCC, meja 47. Perlawanan seterusnya, grup GG, Nuah dan Adib, TJCC Amatos akan bertemu dengan Gani dan Wan, GWS, meja 80. Panggilan untuk Zali dan Ajib, AU3CC, sila ada di meja 74. Zali dan Ajib, AU3CC, sila ada di meja 74. Lawan sedang menunggu. Okey, kepada pasukan-pasukan yang belum menjelaskan yuran penyertaan, sila datang di meja urus setia untuk menjelaskan yuran penyertaan. Kerjasama semua pasukan amat dihargai. Terima kasih. Okey, saya maklumkan kat sini minta pusingan tiap mana-mana pusingan, tolonglah bila rubber set jangan sekali berhenti nak keluar isap rokok ke apa ke. Saya minta kerjasama semua pemain. Jangan sesekali bila dah besar nak pergi isap rokok. Settlekan dulu baru keluar pergi isap rokok. Cepat, kita baru pusingan pertama ni. Kita nak, kalau boleh kita nak settlekan cepat. Perlawanan seterusnya, grup H pusingan pertama, Afiq dan Erol KJCC akan bertemu dengan Yazid dan Anil. Yazid suspension, meja 4. Diulangi sekali lagi, Afiq dan Erol KJCC akan bertemu dengan Yazid dan Anil. Yazid suspension, meja 4. Perlawanan seterusnya, grup H, Syarul dan Latif Tanjung Sisi akan bertemu dengan JS dan Amin, Triple KL, meja 71. Grup H, Syarul dan Latif dari Tanjung Sisi akan bertemu dengan JS dan Amin, Triple KL, meja 71. Perlawanan seterusnya, grup H, Patrick dan Pak Bos, JKRCC akan bertemu dengan Syam dan Jack Sheet dari Mara, meja 60. Diulangi sekali lagi, Patrick dan Pak Mus dari JKRCC akan bertemu dengan Syam dan Jack Sheet dari Mara, meja 16. Lawanan seterusnya, Apple dan Bowling dari Putra CC akan bertemu dengan Gegel dan Ayahwan, Kerem Johor, meja 13. Diulangi sekali lagi, Apple dan Bowling Putra CC akan bertemu dengan Gegel dan Ayahwan, Kerem Johor, meja 13. Lawanan seterusnya, grup H, Syam dan Zab dari SE Damai akan bertemu dengan Arif dan Muf, CFCB, meja 2. Diulangi sekali lagi, grup H pusingan pertama, Syam dan Zab SE Damai akan bertemu dengan Arif dan Muf, CFCB, meja 2.
Okey, perlawanan yang seterusnya grup H pusingan pertama Ajam dan Aiman Red Eagle PCC akan bertemu dengan Daus dan Hisham PCC Warisan meja 54. Diulangi sekali lagi, Ajam dan Aiman Red Eagle PCC akan bertemu dengan Daus dan Hisham PCC Warisan meja 54. Kepada yang nak mendaftar loser pool yuran RM40 boleh berjumpa dengan Cik Haris saya kat tepi tu. Dia ada dekat sebelah yang pakai spek mata tu. Encik Haris, pendaftaran boleh dekat situ. Yang mana dah kalah pusingan pertama, kita cuma cari 128 regu saja. Perlawanan seterusnya Grup H Round 1 Bot 1 Razi dan Pau daripada TKMSCC bertemu Syaril dan Fahmi daripada Sneaker Flicker. Lawanan seterusnya Grup HH Round 1 Meja 57 Faiz dan Amai daripada Red Eagle PCC bertemu Hakim dan Khalil daripada TJCC Amatos table 57. Table 13, Ipul Makling Putra Sisi versus Google Ayahman Karam Johor. Bot 13, sila hadir ke bot 13 sekarang. Okey, diulangi sekali lagi. Faiz dan Amai Red Eagle PCC akan bertemu dengan Hakim dan Khalil TJCC Amatos meja 57. Diulangi sekali lagi. Grup HH Razi dan Pau TKMSCC akan bertemu dengan Syaril dan Fahmi Sneaker Flicker meja 1. Perlawanan seterusnya di grup HH bot nombor 95 Malik dan I daripada Tok Panjang Anak Tani menentang Akai dan Ijoy daripada Kim Chin. Di bot 95 Malik dan I daripada Tok Panjang Anak Tani menentang Akai dan Ijoy daripada Kim Chin. Okey, saya minta wakil dari BIBI untuk hadir di meja urus setia. Wakil dari Sempoy untuk hadir di meja urus setia. Wakil CFCB wakil CFCB sila hadir di meja urus setia ya. Okey, panggilan pertama Gani dan Wan dari GWS. Lawan anda sedang menunggu di meja 80. Diulangi sekali lagi. Gani dan Wan dari GWS
GWS. Lawan anda sedang menunggu di meja 80. Perlawanan seterusnya di meja 56, grup HH, AGG dan CD daripada RGBCC menentang Aslam dan Taha daripada RGK dan Tanjung. Di bot 56, AGG dan CD daripada KGBCC menentang Aslam dan Taha daripada RGK dan Tanjung. Minta wakil dari MBSJ untuk hadir di meja urus setia, wakil sahaja. Minta yang berdekatan berada di meja urus setia tolong bagi laluan untuk urus setia jangan halang laluan untuk urus setia. Okey, pemilik kenderaan KEC 1171, kunci kenderaan anda ada di hadapan saya. Perlawanan seterusnya di bot 32, Is dan Mi daripada MBSJ menentang Zaki dan Afiq daripada Dipao. Di meja 32, Is dan Mi daripada MBSJ menentang Zaki dan Afiq daripada Dipao. Di meja 81, Adaha dan Wan P daripada Mara menentang Zamri dan Fadil Noor daripada VVIP Uda Sisi. Di meja 81, Adaha dan Wan P daripada Mara menentang Zamri dan Fadil Noor daripada VVIP Uda Sisi. Perlawanan seterusnya di bot 9, RY dan EQ daripada Klik menentang Fibol dan Ijam daripada Boston dan CCIS. Di bot 9, RY dan EQ daripada Klik menentang Fibol dan Ijam daripada Boston CCK. Di meja 88, Randi dan Saidul daripada 60 Land menentang Halim dan Tok Wan daripada PCC Warisan. Di meja 88, Randi dan Saidul daripada 60 Land menentang Halim dan Tok Wan daripada PCC Warisan. Perlawanan seterusnya, grup I, Hafiz dan Cenan dari Nice Stone akan bertemu dengan AP dan Faizal. TJCC Amatos, meja 68. Diulangi sekali lagi, grup I pusingan pertama, Hafiz dan Cenan Nice Stone akan bertemu dengan AP dan Faizal. TJCC Amatos, meja 68. Okey, diulangi sekali lagi kepada semua pasukan yang belum menjelaskan yuran penyertaan, sila hadir di meja urus setia. Perlawanan seterusnya, grup I. Pusingan pertama, Mr. R dan Mr. A.
Tok Panjang Anak Tani akan bertemu dengan Paris dan Bot dari KRU meja 8. Diulangi sekali lagi, grup I, pusingan pertama MR dan Mr. R dan Mr. A dari Tok Panjang Anak Tani akan bertemu dengan Paris dan Bot dari KRU meja 8. Perlawanan seterusnya, grup I, pusingan pertama Ezri dan Azhar dari VCC akan bertemu dengan Muaz dan Sarah Red Eagle PCC meja 46. Diulangi sekali lagi, Ezri dan Azhar dari VCC akan bertemu dengan Muaz dan Sarah Red Eagle PCC meja 46. Perlawanan seterusnya, grup I pusingan pertama PK dan PP dari PCA akan bertemu dengan Azmi dan Farid KRCC meja 43. Perlawanan seterusnya, grup I pusingan pertama Eja dan Azmi DQCC akan bertemu dengan Mr. D dan SYM Triple KL meja 73. Perlawanan seterusnya, grup I pusingan pertama Mat Sab dan Ascik dari PMCC akan bertemu dengan Haji Zul dan Atif dari Mara meja 37. Okey, panggilan kedua, Arif dan Bos CFCB. Lawan anda sedang menunggu di meja 2. Terima kasih. Perlawanan seterusnya, Firdo dan JK PCA akan bertemu dengan Akram dan Azan Triple KL meja 96. Perlawanan seterusnya, grup II Nizam dan Amy dari BCM akan bertemu dengan Jabar dan Bun KJCC meja 17. Perlawanan seterusnya, Beji dan Pando JBPCC akan bertemu dengan Chan dan San dari Haji Ali CC meja 36. Perlawanan seterusnya, II Syahir dan Ziko SCTC MBSJ akan bertemu dengan Rosli dan Wan Misai SI Damai meja 7. Minta nama-nama yang saya panggil sebentar tadi terus duduk di meja perlawanan. Okey, kita akan panggil untuk panggilan yang kedua, Daus dan Isyam PCC Warisan. Sila hadir di meja 54. Lawan anda sedang menunggu. Perlawanan seterusnya, grup J, Akmal dan Najmi dari IKNCC akan bertemu dengan Naim dan Lang Long Red Eagle Tiara meja 40. Diulangi sekali lagi, grup J pusingan pertama Akmal dan Najmi dari IKNCC akan bertemu dengan Naim dan Lang Long Red Eagle Tiara meja 40. Perlawanan seterusnya, grup J, Bam dan Koni dari Tok Panjang Anak Tani akan bertemu dengan Fizan dan Fred dari Barai CC meja 31. Diulangi sekali lagi, Bani dan Koni dari Tok Panjang Anak Tani akan bertemu dengan Fizan dan Fred Barai CC meja 31. Perlawanan seterusnya, grup J pusingan pertama Kamal 81 dan Syah 73. Bosden KKKC akan bertemu dengan Zalki dan Syawal TJCC Amatos meja 85. Perlawanan diulangi sekali lagi, grup J pusingan pertama Kamal dan Syah 73. Bosden KKC akan bertemu dengan Zaki dan Syawal TJCC Amatos
meja 85. Perlawanan seterusnya grup J pusingan pertama Cudampet, Cupet dan Ciki dari KKDK akan bertemu dengan Faizul dan Botak NSCC meja 63. Diulangi sekali lagi, grup J pusingan pertama Cupet dan Ciki dari KKDK akan bertemu dengan Faizul dan Botak NSCC meja 63. Perlawanan seterusnya grup J pusingan pertama Doshi dan SBS Regimen JK Tanjung akan bertemu dengan Ateng dan Faiz Kerem Johor meja 59. Diulangi sekali lagi, Doshi dan SBS Regimen JK Tanjung akan bertemu dengan Ateng dan Faiz Kerem Johor meja 59. Okey, panggilan kedua Arif dan Mus CFSCB. Sila hadir di meja 2, lawan anda sedang menunggu. Kita hanya bagi masa lagi 5 minit sahaja. Perlawanan seterusnya grup J, Abang Mi dan Mus dari Mara akan bertemu dengan Nazri dan Samsuri dari Kesedan meja 21. Diulangi sekali lagi, grup J pusingan pertama Abang Mi dan Mus dari Mara akan bertemu dengan Nazri dan Samsuri dari Kesedan
meja 21. Perlawanan seterusnya grup J pusingan pertama, Bamil dan Ikmal dari VVIP Uda Sisi akan bertemu dengan Petok dan Man Pantai Ria meja 77. Diulangi sekali lagi, Bamil dan Ikmal dari VVIP Uda Sisi akan bertemu dengan Petok dan Man dari Pantai Ria meja 77. Perlawanan seterusnya grup JJ Kamal dan Mox PCC Warisan akan bertemu dengan Mizi dan Azam dari Mara meja 27. Perlawanan seterusnya grup JJ Mat dan Nusi Haji Ali Sisi akan bertemu dengan Mael dan Rashid TECC meja 10. Perlawanan seterusnya grup J pusingan pertama, Syahari dan Mawado PMCC akan bertemu dengan AJ dan Syahid Cair dari Klik meja 87. Perlawanan seterusnya grup JJ Merah dan M Salam dari UTCC akan bertemu dengan Pak Chu dan Pak Lan TJCC Amatos meja 67. Grup JJ pusingan pertama, Rusdan dan Nur Irwan dari Divet Mara BP akan bertemu dengan Said dan Dua KRU MBSA meja 62. Perlawanan seterusnya, Naim dan Nazri Triple KL akan bertemu dengan Abaji dan PA Sesohor Setiu meja 48. Perlawanan seterusnya grup JJ pusingan pertama, Yus dan Zul dari Dipau akan bertemu dengan Sinar dan Mr. Kiko Sempoy di RCC meja 34. Dan perlawanan seterusnya JJ pusingan pertama, Hamidin dan Azhar dari ISHH akan bertemu dengan Ismawi Ammar dari Vicenzo meja 80. Panggilan kedua untuk AP dan Faizal TJCC Amatos, sila hadir di meja 68. Diulangi sekali lagi, panggilan kedua AP dan Faizal dari TJCC Amatos, sila hadir di meja 68. Lawan anda sedang menunggu. Kalau masuk boleh bahagia. Kalau bola last, kau tegak. Aku lupa je. Okey, Ijam dan Faris dari PCA, sila hadir di meja urus setia. Diulangi sekali lagi, Ijam dan Faris dari PCA, sila hadir di meja urus setia.